sebagainya. Pada suatu hari itu, kami daripada NGO yang ada, kami bersama-sama pergi ke Perkis dan memantau, melihat apa yang terjadi kepada mereka dan apa sebab-sebab mereka ini terlibat dan terjebak dengan masalah-masalah yang seperti ini. Setelah kami teliti data-data yang ada pada kepengurusan Perkis ini, sungguh terkejut bahwasanya lebih daripada 60% daripada sebab-sebab ini ialah berpunca daripada yang pertama, iaitu keruntuhan institusi keluarga, termasuklah kepada perceraian dan penglibatan poligami seorang bapa dalam keluarga. Tiga pertanyaan kepada kita pada hari ini: apa hubung kaitnya? Bagi saya dan menurut hemat saya, bahawasanya bila seseorang keluarga yang mempunyai bapa terpoligami, maka jika kita tidak jaga dengan sempurna dan kita jalankan dengan teliti, maka kehancuran dan keberjatan moral anak-anak kita akan terserlah.